Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lapis Chocomin. Siapa peminat kek lapis Chocomin, korang patut cubalah. Cara melapisnya senang, lapisan pertama dan kedua coklat, yang ketiga persimin, yang keempat coklat, lapisan keenam, tujuh dan lapan persimin, lepas tu coklat, mint, dua lagi coklat. Setiap lapisan yang mint ni korang tabur dengan coklat rice tau. Setiap lapisan coklat dan mint ni berat dalam 180 gram. Kek ni ada 12 lapisan tau. 500 gram salted butter, 100 gram gula kasta, 30 gram overload. Pastikan butter tu dah lembut tau baru guna. Sebab kalau korang guna butter sejuk kan nanti susah nak sebati dengan telur tau. Pukulkan semua bahan-bahan ni sampai kembang. Saya guna speed yang paling laju tau. Kalau dah kembang gebu macam ni kan, baru korang masukkan telur 10 biji. Telur tu korang masukkan satu persatu tau. Pastikan telur tu betul-betul sebati dengan butter, baru masukkan telur seterusnya. Ulang proses yang sama sampai ke 10 telur tu habis dipukul. Telur habis dipukul, korang bolehlah masukkan susu pekat. Saya guna dalam 300 gram susu pekat. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, baru korang masukkan bahan-bahan kering seperti 100 gram holik, 100 gram creamer, 60 gram tepung aiskrim mix. Lepas tu pukul lagi bagi ke semua bahan-bahan ni sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan 320 gram tepung pau. Tepung tu korang masukkan sikit demi sedikit supaya senang sebati. Saya guna speed paling slow tau untuk mengadun bahan-bahan kering ni. Tepung habis dipukul, baru korang boleh masukkan 100 gram dairy whipping cream, 100 gram susu full cream. Pukul lagi ke semua bahan-bahan ni sampai kembang dan sebati. Kalau dah kembang sebati macam ni kan, korang bolehlah timbang ke semua adunan ni dan bahagi kepada dua bahagian sama banyak. Setiap satu bahagian ni berat dalam 1100 gram. Bahagian yang ni masukkan satu sudu besar perisa peppermint, setengah sudu teh warna turquoise. Sebatikan, kalau dah sebatikan, ketepikan dulu. Bahagian yang lagi satu, masukkan satu sudu besar coklat Imalco, 30 gram serbuk koko hitam. Sebatikan, kalau dah sebati, ketepikan dulu dan rehatkan kedua-dua adunan tu selama 10 minit bagi dia sebati macam ni. Kek kita ada dua perisa coklat dan perisa mint. Coklat rice ni saya guna dalam 200 gram untuk ditabur di setiap lapisan mint. Saya guna loyang 8x8x4, tapi tepi loyang tu saya tak sapu dengan apa-apa margarin mahupun butter. Saya sapu bawah loyang tu saja dengan butter untuk lekatkan kertas minyak. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama bakar guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir ni saya bakar guna api atas sahaja. Saya bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing tau. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Lapisan ketiga ni saya lapis menggunakan perisa mint. Setiap lapisan perisa mint ni korang jangan lupa tau taburkan dengan coklat rice.
Lapisan terakhir masak, keluar je daripada oven kan. Korang terus sisip keliling loyang, separuh je dulu. Korang sisip separuh loyang je dulu, lepas tu rehatkan kek selama 25 minit. Selepas 25 minit, korang sisip lagi sampai bawah loyang dan boleh keluarkan terus kek daripada loyang. Tunggu kek betul-betul sejuk, baru boleh korang potong. Macam saya akan simpan kek ni dalam peti ais dulu selama 1 malam. Esoknya keluar je daripada peti ais kan. Saya terus potong sebab saya nak mendapatkan potongan kek yang kemas. Selamat mencuba semua. Semoga bermanfaat untuk semua.